Nak pergi haji tapi kos makin mahal. Tahukah anda sebenarnya kos haji ini boleh turun kalau kita simpan duit dalam bentuk emas? Macam mana tu? Jom saya terangkan. Kos haji ini nampak makin lama makin mahal. Tapi bukan semata-mata sebab harganya naik, nilai duit kita yang makin jatuh. Tapi emas ini lain. Ianya kalis inflasi, mengekalkan kuasa beli kita walaupun dah bertahun-tahun. Contohnya, pada tahun 1968, kos haji bersamaan dengan 267 gram emas. Tahun 2023, kos haji sekitar 40 gram emas sahaja. Kalau anda rancang nak pergi haji 5 tahun daripada sekarang, cukup simpan 1 gram 1 bulan selama 60 bulan. InsyaAllah, 60 gram emas cukup untuk tampung kos haji masa itu. Dengan simpanan emas, simpanan kita tidak susut, malah makin kuat nilainya. Mulakan simpanan emas hari ini di PUBG Gold demi menunaikan ibadah haji yang tenang. Anda boleh tengok pin video tutorial di profil. InsyaAllah saya bantu sebaiknya.